Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kita tua, semakin kita matang, semakin kita sedar dunia ini hanyalah tempat sementara saja, persinggahan untuk kita mengumpul bekalan sebanyak mungkin agar kita dapat hidup lebih senang di hari akhirat nanti. Kita sedar beberapa kali kita diberi peringatan demi peringatan, kita tidak berkuasa, kita lemah, Allah yang maha menentukan segala-galanya. Setiap kali kita sangka kita pandai, kita tahu, akhirnya Allah terbalikkan keadaan agar kita ingat kita ini hamba Allah yang maha berkuasa, dan seterusnya. Syarikat-syarikat gergasi yang runtuh, yang kita sangkakan mereka akan berjaya, seterusnya, namun Allah yang maha berkuasa, Allah ingatkan kita berkali-kali. Negara-negara yang mungkin kukuh besi, hari ini mereka menjadi keadaan yang lebih berlainan. Mungkin peperangan akan berlaku, mungkin kekecohan ekonomi dan sebagainya akan merosot, namun kita harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Allah yang maha berkuasa dalam segalanya.